Tak kuat. Tengok orang. Oh. Kemai sini jangan buh kau dia jangan. Pasang dari yo. Polis menahan seorang wanita berusia 34 tahun yang dipercayai mencetuskan kekecohan awam serta bertindak agresif terhadap anggota polis dalam satu kejadian di Mergong Alor Kedah semalam. Memetik laporan Kosmo, Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 1.11 petang apabila suspek didakwa menumbuk seorang pekerja di sebuah syarikat di kawasan berkenaan. Susulan kejadian itu, anggota polis digerakkan ke lokasi dan mendapati wanita tersebut terus mengganggu ketenteraman awam. Polis kemudian memperkenalkan diri dan cuba menenangkan keadaan dengan memujuk suspek supaya bertenang serta memberi kerjasama. Namun, suspek bertindak agresif dengan meninggikan suara, memaki hamun dan membuat isyarat lucah dengan menunjukkan jari tengah ke arah salah seorang anggota polis. Dia juga membaling kad pengenalannya selain meludah ke arah anggota polis berkenaan serta beberapa individu lain di lokasi. Suspek ditahan kira-kira jam 2.30 petang tadi dan akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Alor Star bagi permohonan reman untuk membantu siasatan. Tak kuat. Tengok orang datang tu dia bikin kita tahu mak. Tahu dia kan ni. Dia. Tengok meeting ni tok dek dia kan. Dia. Balik tengok. Ini logo dah pindah Tengok sini dah. Saya ini logo plate. Ini logo plate ni. Tu, memang betul. Dah bagi champion tu. Sini, senang. Senang datang. Masuk SOP lagi. Apa pula mana? Datang. Video. Tuh. Boleh minta buat apa? Saya belak dia boleh. Pasang diorang. Pasang. Yang mari je. Ambil dulu pula. Ambil dia cakap ambil tak apa. Ambil buat. Ambil main naik. Panas kentang. Nama dah takut ah. Masuk SOP. Nak jatuh show tu. Ada pantai Cina baru tu. Tengok oi. Jangan. Ada kita pakai sini. Dah. Mau ke tu? Terima kasih. Oh. Kemai sini jangan buh kau dia jangan. Pasang dari yo. Pasang jawab mai. Sini mai. Ayo,